Tak ada Ray. Okey tak. Okey lah. Kali ni kita nak awak berlakon sebagai peserta untuk Kasa Impian. Wow. Kita bersama dengan Eric Leong. Okey, boleh. Stand by camera. Rolling camera. Lighting. Silent on the set. 3, 2, 1. Action. Ray, Macam mana ni? Kursi-kursi panjang saya, meja-meja saya ni dah bersepai kat depan ni. orang tak pakai dah kursi-kursi macam ni kan. Yang orang pakai pun orang hutan ya, di kawasan Borneo. You nak cat dinding warna apa? Nanti I beli. Okey, band boy main sambil saya selamat pagi tuan-tuan dan puan bersama saya Eric Leong dan juga pemenang ni itu Ray. Surprise. Tepuk surprise. Oh, berkilat rambut kan. Okey, sekarang Eric nak tukar rumah Ray dari rumah yang besar macam ni kan. Eric nak jadikan dia macam reban ayam. Reban ayam. Surprise. Oh, sebelum tuan dia balik kan, kita nak tengoklah sebelum tuan dia, Ray ni tumpah rumah kakak dia lah kan. Eloklah Eric, pandailah buat rumah saya jadi macam reban ayam. Memang Eric banyak tukang-tukang orang yang bela ayam panggil Eric buat reban dia. Kan, yang panggil antaranya Kayam, kan Kayam kan, dan yang satu lagi Ma'a. Ma'a tu short form lah Mak Ayam. Kan, takkan nak sebut habis, tak elok kan. Okey, Eric, macam mana ni warna sesuai untuk rumah saya ni? Okey, jangan risau. Sekarang ni Eric taruh Eric cadangkan warna orange. Warna orange. Macam tu lah. Tapi bukan dinding yang kepala Eric. Yang Eric nak warnakan orange. Lagi tu. Surprise lah. Dah sampai. Ini perabot yang ditaja oleh itu Loris. Dan yang ditaja oleh dari Alam Flora. Dia suka tak? Surprise. Panggil dia masuk. Masuklah. Lori sekali. Eric, saya nak ubah bilik tidur saya pula lah. Janganlah bimbang kerana Eric memang terror ubah suai ni kan. Nak ubah bilik tidur ni jadi bilik air kan. Okey, Eric boleh ubahkan jadi bilik air je. Senang pecah. Terima kasih ya Hamdan. Hamdan telah pecahkan dinding ni dan kita akan masukkan baldi-baldi air, tank air. Thank you. Kenapa berat sangat ke? Kesianlah ini kru ni yang bawa ni barang-barang ni, dia tengah pump ni ya. Dia tension. Okey Ray, sekarang dia masuk dalam bilik, tengok sesuai tak? Tutup mata. Tutup mata lagi. Masuk bilik tak payahlah tutup mata. Tutup hidung pasal ni tandas. Eric dah ubah suara jadi tandas kan. Surprise. Tengok berapa banyak najin ada dekat atas ni. Kami yang lepaskan semua najin ni. Suka tak? Suka. Ya, bagus. Tapi bilik saya ni macam mana saya nak pakai tangga kalau boleh nak pergi seberang rumah orang sebelah tu ada awet tu. Nanti ya. Akhirnya panggil kru untuk pecahkan rumah orang sebelah. Kru, Hamdan. Bagus, thank you Hamdan. Surprise. Dah nampak rumah orang sebelah kan sekarang. Tengok orang sebelah pun dah pecahkan balik rumah dia kat sini. Dia memang nak buat benda yang sama. Belum nampak. Tutup mata. Bukan mata sekarang. Alamak, tutup mata balik, duduk tutup mata. Ray, kita kena tutup mata. Ini toilet dia lah yang kita pecahkan. Tandas orang sebelah tak baik lah. I'm sorry. Ada satu lagi, lampu dekat depan rumah ni kalau boleh saya nak pasang besar kalau boleh terang satu rumah ni. Lampu pun kita boleh dapat sponsor. Datang dapur. Surprise. Tutup mata cepat Ray. Tutup mata, tutup hidung. Bau busuk rumah ni. Okey, masuk. Semua masuk, tutup hidung ya. Cermat lah. Bawa ni barang sponsor tu Hamdan. Wah, lampu spotlight bangunan. Untuk sulur building yang tinggi-tinggi macam sulur bangunan mahkamah. Ray suka tak Ray? Suka lah lampu ni. Sekarang ni nanti kejar dia, sakit perut lah. Kejar ya. Mana toilet roll dah habis ke? Hamdan ambil toilet roll. Cepat. Tutup mata, masuk tutup mata bagi pas ke I. Surprise bau dia kan. Okey. Nampak dia mereka parking kereta dan nampak kita menyuruh sekarang. Dia menyuruh dalam tandas, saya duduk. Kita menyuruh sama-sama dalam tandas. Tak boleh nanti orang buruk sangka. Dia duduk dekat tangga. Masuk dalam lubang jamban ni. Itulah Eric dah masukkan kepala lubang tandas dia keluar balik. Tersangkut lah. Okey, tarik kau sikit. Okey. Sekarang Bila Eric cakap surprise je, Ray buka pintu tu, biarkan you punya mom, you punya sister, you punya bapa, you punya atuk semua datang tu. Dia mesti terkejut, suka dengan bau busuk ni kan. Okey, kita menyuruh, kita kira sekarang sama-sama tau. Okey. Jalan. Family nak balik. 1, 2, 3. Ya, surprise. Ray, Ray nak jalan dulu. Tutup mata. Bye-bye. Terima kasih.